Okey Okey, so untuk nombor 12. Okey, so sekarang ni awak tengok untuk nombor 12. Tengok pada kertas awak tau. Okey. So sekarang kedai bunga pesona menjual bunga ros grade A dan grade B. Sasaran, okey, ada grade A, grade B. Okey. Sasaran jualan bunga ros adalah seperti berikut. Jumlah jualan bunga ros adalah selebih-lebihnya 80 kuntum bunga. Okey, so kita ada ros grade A dan B. So saya akan gunakan adalah A adalah A lah. Lepas tu B adalah B. Okey, so untuk memudahkan kita lah kan. Okey. Saya tak berapa, kalau saya akan guna macam tu. Terpulang pada awak. Okey, so jumlah jualan. Okey, selebih-lebihnya jual. Okey, jadi bunga ros ni ada dua, A dengan B. So A tambah B selebih-lebihnya. Okey, at most. Okey, paling banyak pun adalah 80. So paling banyak 80 at most. Maksudnya dia akan jadi lebih kecil lah kan. Okey, lepas tu jumlah jualan bunga ros grade A sekurang-kurangnya 15 kuntung. So grade A sekurang-kurangnya paling sikit pun 15. So mungkin akan jadi lebih besar kan, lebih banyak kan. So paling sikit 15. Okey, menggunakan X. Okey, so dia dah bagi tahu kat sini Okey, menggunakan X untuk mewakili bilangan bunga ros grade A dan Y untuk mewakili bilangan bunga ros grade B. Tulis dua kertas samaan. Okey, so kita dah buat kat situ, kita transfer je lah. A adalah X, B adalah Y, kecil sama 80. Lepas tu A adalah X, lebih besar sama 15. So kat sini satu markah, yang ni pun satu markah. Okey, boleh? Ingat bila benda macam gini ni, untuk ayat ni, okey, kalau tak tahu, tanya diri sendiri. Okey, seterusnya. Sasaran penjualan bunga ros grade B ditunjukkan oleh rantau berlorek pada graf di halaman 21. Tulis dalam perkataan bagi kertas samaan yang mewakili sasaran itu. Okey, muka surat 21 je. Ni. Muka surat 21 kat sini. So ini berapa ni? Ni 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. So 38. Inilah 38. Dia ni Ultraman kan? Dia potong 4 CY. So Y sama dengan 38. Okey, dia buat kawasan yang dia lorek adalah di atas. So ini adalah Y lebih besar dari 38. Tak ada janggut lah, sebabnya garisan putus-putus. Okey, Y tu siapa? Y tu adalah bunga ros grade B. Okey, so jualan bunga ros grade B melebihi 38 kuntum. Okeylah. Dah dia bagi dia suruh buat dalam bentuk ayat je. Okey, lepas tu seterusnya pada graf yang sama, lukis dan lorek rantai yang memuaskan sistem kertas samaan linear DA dan B1. Okey, so yang ni lah. Okey, kita buat yang ni dulu. Okey, ini mudah ni. X sama dengan 15 je. Okey, so X sama dengan 15. Buat garis lurus je lah. Mana 15? Kat sini 15 kan? Okey, so itu mudah sahaja. Saya kecilkan sikit. So nak buat 15. Okey, so yang ni adalah kita labelkan X sama dengan 15. Sebab dia ada janggut, so dia adalah garisan yang straight. Okey, seterusnya X tambah Y sama dengan 80. Okey, X tambah Y sama dengan 80. So yang ni kita kena buat kotak lah. Okey, X, Y. So kalau let's say contohnya X saya letak kosong, Y 80.
Kalau Y kosong, X 80. So, 080 kan, 080 dengan 80 kosong. Okay, so saya dapat warna apa ya? Sini 80. Alah, saya ingat kan tak cantik. Okay, sekejap. Saya ingat juga. Awak kena guna pembaris tau. Jangan guna freehand macam saya ni. Okey. Baik. Okey. So saya dapat dah macam ni. Okey. Kenapa pula ni? Okey. So. Seterusnya pada graf. Okay, lukis dan lorek. Okay, lorek. Okay, sekarang ni awak tengok Awak tengok. Kita ada garisan warna purple. Kita ada garisan warna biru. Kita ada garisan putus-putus. Okay, kat mana yang dia terkepung antara tiga-tiga tu? Okay, so dia terkepung antara tiga-tiga tu adalah yang ni kan? So inilah jawapan dia. Sebab dia terkepung antara tiga-tiga. Mudah untuk awak lah. Okay, jangan tak jawab kena jawab. Baik. Okay, selesai. B2. Okay, C. Daripada graf di B2, tentukan sama ada sasaran penjualan bunga ros tercapai jika grade A 30, grade B 60. Okay, A 30. A 30. B 60. Yang ni kan sebenarnya adalah X dengan Y kan? Okay. So, kita tengok 30, 60 tu berada kat mana? Okay, 30, 60. Baca. Ni 30, mana 60? 60 kat sini kan? Okay. So, menjadikan dia berada kat luar daripada kawasan lorek. Okay, dia tercapai ke tidak? So, dia tak tercapai. Okay. Tidak tercapai. Okay. Sebab apa tak tercapai? Kerana 30, 60 berada di luar kawasan berlorek. Okey? Boleh? InsyaAllah. Okey, terima kasih.